Okay, Assalamualaikum, selamat petang. So hari ni kita nak tunjuk tutorial macam mana cara nak tanam anak pokok strawberry. So bila anda beli, anda akan dapat anak pokok macam ni lah. So dia punya akar ni kalau tengok penuh sampai ke bawah lah. Okay, so first sediakan pasu. Okay. Okay, seketul sekali dengan akar dia, jangan pecahkan ni. Saya nak biar dia punya buah tu keluar ke depan sini. Ekor ni kena ke belakang. Nampak tak? So dia center lah, duduk dekat tengah-tengah. Okay, nampak? Okay, ni belakang dia. Ini belakang nampak tak? Ini dia punya batang sulur ni menghadap ke belakang. So nanti buah dia akan keluar ke depan, ke sini ni kita punya depan lah ni. So nanti buah dia akan keluar ke sini. Kena make sure benda ni, crown ni jangan tenggelam sampai sini tanam tu. Kena adalah benda ni kat atas. Boleh potong dia punya tali pusat dia tu lah. Jom. Silam dia. Siap.